Apa khabar semua? Saya perasan dekat luar sana ada satu movement yang seolah-olah kata berhentilah kerja tetap dan bukalah bisnes. Seolah-olah macam bekerja tetap ni sangatlah tak best, lebih baik lagi buka bisnes. Tapi sebenarnya kalau anda nak tahu, semestinya dalam setiap benda akan ada dua cerita. Ada kebaikan dan ada keburukan. Jadi dalam video ni specifically saya nak menceritakan tentang 5 sebab kenapa anda tak sepatutnya mulakan bisnes. Dan saya bercakap ni berdasarkan pengalaman saya sendiri. Pernah bekerja dengan orang, sekarang bekerja sendiri. Jadi kedua-duanya ada pros and cons. Jadi sebab pertama kenapa anda jangan start bisnes adalah kalaulah anda ni seorang yang cepat panik kalau kata gaji tu tak masuk dalam bank. Anda faham kan? Ada orang ni kalau dah 20 ke 30 hari bulan tu itulah hari gaji dia. Jadi kalaulah kata gaji dia lewat sehari pun dia dah panik. Komitmen dia pun dah sampai dekat hujung-hujung hidung dah. Kalau kata gaji masuk sehari lambat, dah tak boleh bayar hutang-hutang dia. Jadi kalau anda seorang yang sangat predictable tentang gaji yang masuk pada tarikh-tarikh tertentu, maka mungkin buka bisnes ni bukanlah untuk anda. Sebab apa tahu? Sebab orang yang kerja bisnes ni waktu tengah lebat tu anda tengok memanglah banyak masuk duit dia. Tapi most of the time businessman ni dia bekerja 80 jam seminggu pun kadang-kadang masih lagi tak ada keuntungan. Mungkin dalam bank dia ada RM50,000, RM60,000, tapi itu semua duit orang lain. Mungkin duit vendor, mungkin duit supplier, mungkin duit klien dia yang dia akan kena refund nanti. Jadi point saya di sini adalah kalau anda seorang yang sangat betul-betul mementingkan gaji tu masuk on time, mungkin lebih baik bekerja dengan orang lain. Baik, sebab seterusnya untuk anda tidak memulakan bisnes adalah kalau anda orang yang tidak suka menjual. Anda faham tak? Sebenarnya anda bekerja ni pun sebenarnya kita menjual something. Kalau kita bekerja sebagai pensyarah contohnya, kita menjual skill kita untuk bercakap dekat depan pelajar, untuk bagi pelajar tu faham, kita jual skill kita tu kepada majikan kita. Jadi majikan tu seolah-olah membeli skill kita tu dengan cara dibayar kita bulan-bulan. Sama jugalah kalau anda bekerja seorang engineer. Anda sebenarnya menjual skill anda kepada majikan anda dan majikan anda bayar gaji bulan-bulan. Jadi kalau bekerja dengan orang, kita sebenarnya menjual skill kita kepada orang tersebut. Benda ni kita buat masa interview. Anda ingat tak? Kadang-kadang interviewer tanya, kenapa sepatutnya kami upah anda? Masa tu anda pun masuk bakul angkat sendiri. Masa itulah kita menjual diri kita. Tapi bila anda bekerja dengan orang, anda sebenarnya tidaklah menjual direct kepada klien. Yang mencari klien tu adalah bos anda lah. Kalau kata anda bekerja di universiti, universiti itulah yang mencari pelajar. Anda tak perlu risau. Tugas anda ajar saja. Itu kalau jadi pensyarah. Tapi kalau anda nak start buat bisnes, nak tak nak anda kena ada skill untuk menjual dan anda kena sanggup menjual kepada customer anda. Kalaulah ada orang bagi peluang perniagaan kepada anda tapi dia cuba convince anda, dia kata oh tak perlu buat selling. Mungkin ada something yang fishy dekat situ. Sebab tak kira produk kita tu apa, sama ada produk fizikal ataupun servis, mesti kita kena convincekan klien untuk tukar duit dia tu dengan benda yang kita nak bagi dekat dia. Jadi ini yang dipanggil selling. Jadi kalau anda seorang yang tidak suka menjual, segan ke, malu ke atau memang tak tahu nak cakap macam mana dan tidak adalah keinginan yang mendesak untuk menjual something, maka mungkin bisnes tidak sesuai untuk anda. Sebab ketiga, mungkin anda tidak sesuai berniaga adalah kalau anda fikirkan kebaikan keburukan. Dari segi kewangan antara bekerja sendiri dengan bekerja dengan orang, anda nampak macam skill tu lebih kurang sama sahaja. Contohnya lah, kalau anda bekerja di government, of course gaji nampak kadang-kadang limited bergantung kepada pangkat. Tapi anda faham tak? Kalau kerja government ni, kalau sakit, government akan cover. Tiap-tiap tahun ada cuti 25 hari ke 30 hari. Paling best sekali ada pencen. Nanti dah habis bekerja, duit tu masuk dekat anda. Bertahun-tahun walaupun anda tak kerja lagi lepas tu. Of course, skim pencen dah berubah sekarang tapi still ada KWSP kan? Kalau bekerja dengan majikan-majikan lain yang bukan government pun, ada dia punya special benefit dia. Ada clinic panel dan sebagainya. Kalau bekerja sendiri, anda nampak macam okeylah gaji dia lebih besar. Tapi sebenarnya sebahagian gaji tu perlu disimpan
untuk cover benefit-benefit yang majikan bagi tadi. Jadi end up, gaji orang bekerja sendiri ni kena lebih 30 ke 50% semata-mata untuk cover benefit yang orang yang bekerja dengan majikan tadi dah dapat. Jadi melainkan anda dah fikir betul-betul, produk anda tu dah betul-betul mantap, demand sangat tinggi dan gaji daripada bisnes pun dah berganda-ganda daripada gaji bekerja dengan majikan, maka bagi saya jangan terburu-buru untuk terus berhenti kerja dan buat bisnes tersebut. Sebab keempat yang mungkin menjadikan anda seorang yang tidak sesuai untuk buat bisnes adalah kalau anda punya stress tolerance agak rendah. Perniagaan ni adalah satu benda yang sangat memeningkan kepala dan most of the time anda akan stres. Sebab apa? Sebab kalaulah kata anda jual produk, katakan anda buka bakery. Of course lah, orang kata mudah, carilah pekerja sana sini. Tapi kalau kita dah besar macam Khairul Aming contohnya, bolehlah nak cari pekerja sana sini. Tapi untuk orang yang mula-mula nak buat bisnes, dahlah segala bakery, pastry tu kita yang kena buat. Lepas tu yang nak sapu lantai pun kita, yang nak tempah papan tanda pun kita, yang nak bersihkan cermin pun kita, yang jaga cashier kita, yang buat kopi pun kita. Nanti sampai bulan 5, bulan 6, kena uruskan cukai pun owner juga yang buat. Memang nak upah orang tapi belum cukup duit ni. Jadi inilah stres yang ditanggung oleh business owner. Stres ni ramai orang tak nampak. Sebab itulah business owner ni kalau dia rehat pun sebenarnya kepala dia masih fikir lagi pasal business dia. Tak ada kata kalau balik kerja tu tinggalkan terus kerja di office. Tak ada. Kalau anda orang yang macam ni, mungkin tidak sesuai menjadi seorang peniaga. Satu lagi sebab kenapa anda mungkin tidak sesuai buka bisnes adalah kalau anda ni seorang yang suka dengan social interaction dan tak boleh bekerja seorang-seorang. Jadi kalau kita bekerja di office kan, kadang-kadang of course lah kita rasa kita punya tempat kerja tu toxic lah, gaji tak cukup banyak lah. Tapi at least kita pergi kerja tu, kita ada kawan-kawan dekat tempat kerja. Kita pergi minum sama-sama, kita pergi lunch sama-sama. Kalau raya, kita pergi rumah dia, dia datang rumah kita. Ada orang siap dapat jodoh lagi dekat office. Jadi interaction dengan rakan-rakan ni yang menjadikan kehidupan kita pergi ke office tu sedikit bearable lah. Tapi anda bayangkan, once anda buka saja bisnes, berhenti daripada kerja, maka anda tinggal seorang-seorang untuk buat benda tu. At least sampai benda tu berjaya. Benda ni saya sendiri tak perasan sebelum saya full time buka bisnes. Selepas tu barulah rasa, walaupun kita ada kawan, kita tak sempat nak jumpa dia. Sebab nak uruskan bisnes ni sangat banyak benda yang perlu dibuat. Dan most likely akan jadi satu perjalanan yang agak sunyi. Saya pernah buat PhD sebelum ni, dia punya level kesunyian tu sama macam buat PhD dulu. Sebab apa? Sebab walaupun ada kawan-kawan di sekitar kita, hanya kita saja yang tahu apa yang kita nak buat. Kalau orang lain lebih tahu kita punya vision daripada kita, maka bila-bila masa saja dia boleh makan bisnes kita. Dan disebabkan kita yang tahu apa yang kita nak buat, maka kita kena execute benda tu. Tak kira ada orang nak teman ataupun tidak. Jadi kalau anda mudah rasa sunyi, waktu sunyi tak boleh nak buat kerja, mungkin bisnes bukan benda yang sesuai untuk anda. Jadi kalau ada di antara anda yang sedang menonton dan sekarang ni tengah 50-50 nak terus bekerja dengan orang atau nak buka perniagaan sendiri, cuba komen apa kerisauan anda tentang nak berhenti kerja dan buka bisnes sendiri ni. Cuba komen di bawah. Dan of course Akademi Hasbullah ada menyediakan tools-tools untuk peniaga-peniaga, terutama peniaga yang baru-baru ni. Dan kita ada buat program secara online. Jadi anda tak perlu pergi ke mana-mana, duduk depan skrin saja dan belajar macam-macam. Contohnya macam mana nak guna AI kalau anda berniaga, macam mana nak buat business plan, macam mana nak guna Canva untuk buat poster, macam mana nak buat website untuk bisnes anda. Banyak benda yang kita cover. Kalau anda berminat nak join kursus-kursus ni, saya jemput anda klik link di bawah. Video ni bukan dibuat bertujuan untuk demotivate anda daripada memulakan perniagaan. Cuma inilah realiti sebenar berdasarkan pengalaman saya sendiri yang pernah bekerja dengan orang dan pernah bekerja sendiri. Lepas ni saya akan buat pula video tentang 5 sebab kenapa anda kena mulakan perniagaan. Selamat maju jaya saya ucapkan dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.